Azhar ke? Mak kan? Sekarang alamat jam pakai lah. Kita nak sampai korang. Oh, healing kat bawah ya? Itu pick up. Oh, tu pick up. Oh, pick up kat sebelah mana Pick up kat belah bawah. Macam nanti kalau datang balik, dia orang mesti akan kod. Turun tingkat 1. Tingkat 1 turun ya? Itu dia. Okey, faham. Oh, bukan macam dulu kat sini Dia duduk kat sini. kan? Oh, sekarang dekat bawah Kat bawah. Dia dah bagi memang khas untuk ini. Tingkat 1 Okey, faham. Dekat KLI 1 pun sama. Tingkat 1. Sama juga Sistematik sikit Sebab takut jam. Kita tak boleh nak ambil ke atas ni. Dia power ada merah tu. Ke atas tu. Kamera. Okey. Orang boleh detect kita ni kalau sebab dia orang dah bagi ruang kat bawah. Tapi kita pick up kat atas. Kat polis ada standby kat depan tu. Kena tangkap Kena saman. Passenger kena saman, rider pun kena saman. Oh, dua-dua lagi. Berapa tu kalau kena saman tu? 300 lah. Oh, mak ai. sebab dia dah bagi tahu dalam apps pun dia akan bagi tahu. Okey. Pintu 1, level 1 pintu 5. Okey. Masuk sini. Okey, ambil apa? Kena seksa. Boleh cek tuan. Steady lah ni. Jom kita masuk. Semua orang kena. Ada dua orang semua dah masuk. Ya Allah. Kita tengah lepak makan sekejap. Dan sebelum makan nampak tak tu? Security check kan? Dah nak pergi perlapasan kat sana, baru dicek. Semuanya ikut. Kami nak lepas. Sekarang ni
Okey, masuk tempat sini masing-masing. Oh, terang-terang kau. Wah, apa tak? Air punya ni kan? Air jalan dulu. Tak apa, kau jalan dulu. Baik kan? Kau jalan. Oi, jauh ke dalam belakang. Putrajaya, Masjid Besi dan juga Masjid Putra.
Ingat puan-puan, ini adalah satu pengumuman penting dari pihak berkuasa tempatan. Pihak berkuasa imigresen tempatan menghendaki semua penumpang yang tiba atau yang akan meneruskan penerbangan ke tempat-tempat lain di Sabah untuk melalui pemeriksaan imigresen di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Penumpang-penumpang yang melanggar undang-undang imigresen ini akan dikenakan hukuman berat. Ladies and gentlemen, this is an important announcement from the local authority. Local immigration authority require all passengers arriving or in transit to other destination within Sabah to go through immigration clearance in Kota Kinabalu International Airport. Passengers who fail to comply with this immigration requirement will face severe action. Thank you. Semua dah ada? Imran? Ini Imran? Oh. Apa dia? Dan terus tuan untuk A1 sampai A5, A3. Oh ya. Tahu. Jangan terus. Tak jalan itu. Ni nama dia travel letter. Jalan. Orang di tempat sini nak jalan laju. Siapa Roblox tu? Adik, laju. Kereta yang kita orang sewa.